Bila nak exam tu, belajar dalam kereta, belajar atas kapal, ulang kaji dah bilik mesyuarat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya adalah Laksamana Pertama Bantin Muhammad Khairul Anwar bin Abdul Majid alias Razali, bekerja sebagai anggota Agensi Pengurusan Multi Malaysia IPMM. Kami berenam daripada agensi pengurusan Multi Malaysia sambung kos ICZM, Integrated Coastal Zone Maritime. Bila kita dalam pekerjaan, pekerjaan kita banyak experience yang kita buat sebagai praktikal. Tetapi bila sampai di Terengganu ni, ada satu kos yang dibuat oleh UMT ni yang related dengan kerja kita, which is ICZM ni lah, yang memang betul-betul related dengan bidang tugas IPMM tu sendiri. Sebab tu kita terdorong untuk menyambut sahutan tu, mengambil sarjana ni lah. Pengalaman paling best tu banyak sebenarnya, tapi nak pilih tu sebab kita buat benda yang baru. Sebelum ni macam saya cakap tadi, kita ada experience masa bekerja, tetapi sedangkan benda tu ada teori yang telah dikaji, yang telah dibuat oleh scholar-scholar ni, yang boleh dipraktikkan dengan cara yang lebih baik dan lebih betul lah. Cabaran yang paling besar kami adalah masa sebenarnya. Sebab masa kami bekerja, kami tidak mengambil cuti untuk belajar. Kami belajar secara full time bekerja untuk mencari masa, mengorbankan weekend. Bila orang lain kerja Senin sampai Khamis, and then weekend tu kami belajar, sedangkan orang lain boleh berehat kat rumah. Untuk belajar satu benda ni bukannya mudah, tetapi Alhamdulillah dengan bantuan pemudah cara universiti, semua profesor dan doktor yang ada di sini memahami dengan tugas dan tanggungjawab kami. Alhamdulillah kami dapat capai lah. Tetapi bukan senang. Bila nak exam tu, belajar dalam kereta, belajar atas kapal, ulang kaji dah bilik mesyuarat. Itulah cara contoh yang kami kena hadapi lah. Plan tu untuk sambung for the next step tu insyaAllah ada, tapi bukan sekarang. Sebab kami kena fokus pada kerja, tetapi kami nak bawakan yang mengatakan education level ni very important. Walaupun kita dah ada kerja tetap, kerja hakiki, namun background education ni membantu dalam kerja harian yang kita laksanakan.